Hidup zaman Anwar Ibrahim ni guys, memang susah guys. Sampai kan terbahagi dua kasta rakyat Malaysia ni. Satu kasta Semenanjung, satu lagi kasta Borneo. Sebab tu dekat Labuan ni harga diesel baru RM2 lebih. Tak semua macam Semenanjung. Tapi ini semua guys bukan salah Anwar Ibrahim. Ini semua sebab pantolan punya pasal. Ni dia. Pantolan punya pasal. Jadi depan aku ni guys, kita ada pantolan. Pantulan Cahaya boleh dipantulkan. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat pantulan. fenomena ini dikenali sebagai pantulan cahaya. Aku tak tahu kenapa nama dia pantulan, tapi itulah gelaran yang diberikan kepada meatball ni. Jadi meatball ni diorang buat sendiri, dipapar, dan biasanya diorang jual kat sana. Dan sekarang diorang baru masuk untuk jualan di Labuan. Jadi diorang jual dengan harga RM5 dan juga RM10. RM5 dapat 10 biji, RM10 dapat 20 biji. Tapi masalahnya guys, pantulan ni dia bila makan tu, kalau beli RM5 ke beli RM10 dia tak cukup. Dia kita panggil gantung. Masa beli lapar, dah beli makan lapar juga. Jadi RM10 tak cukup, dia kena beli RM20. Tapi hari ni kita nak try yang paling murah tu, iaitu RM5. Jadi RM5 pantulan ni kita dapat dalam plastik ni. Dia bagi kita 10 biji meatball, ada sos dengan cili ataupun sambal. Tengok dah guys, berbola daging yang diselaputi oleh sos. Kita cuba makan Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya berbola ni guys, bila kita beli, diorang hidangkan kita panas-panas lagi sebab diorang akan steam selalu. Berbola tu akan sentiasa berada dalam tempat steamer tu dan dikukus. Jadi bila kita beli, kita makan panas-panas. Dia punya tekstur ni guys, dia macam kenyal-kenyal sikit, penuh dengan rasa daging, dikurang sikit rasa tepung dia tu. Dia punya sambal ni guys, agak pedas sikit. Tapi korang pilih lah nak pedas ataupun tidak. Dan dia punya sos tu macam kalau tanya aku, dia hampir lebih kurang lah macam sos yong taufu. Jadi sos yong taufu yang macam sos yong taufu kita makan tu, warna coklat-coklat tu, pekat-pekat tu, diorang campur, lepas tu diorang campur dengan sambal. Jadi inilah dia guys, pantulan yang telah menjadi fenomena kat Labuan ni guys. Bismillah. Biasa kalau kita nak makan meatball ni, satu-satunya pilihan kita yang ada kat Semenanjung ialah kita kena pergi IKEA, beratur punya panjang, dapat meatball dengan apa? Jam. Yang tu pun sedap. Yang tu pun sedap. Jadi kalau korang ada plan nak datang bercuti dekat Labuan, salah satu benda yang korang wajib cuba makan adalah pantulan punya pasal. Korang boleh cari dia orang dekat TikTok, korang boleh cari dia orang dekat Instagram maybe, ataupun kau tanya dia orang-orang tempatan dekat mana nak cari pantulan. Tapi hari ni yang kita makan ni dekat Kampung Lajau, Labuan. Tapi anyway guys, untuk harga RM5 dapat 10 biji pantulan ataupun meatball ni dengan sos yang penuh menyelaputi meatball ni dengan rasa pedas-pedas manis itu, pada aku memang berbaloi dan puas hati lah. Untuk harga RM5 dapat 10 biji tu, pada aku sangat-sangat affordable. Tapi masalah dia kalau beli yang RM5 ni memang tak berbaloi lah, sebab kau makan lepas tu tak puas. Kurang-kurang kena beli yang RM10, ataupun aku rasa RM10 tu pun tak cukup yang kena beli seorang, kena beli RM20, 40 biji. Memang dia dah lah sedap, lepas tu dia macam ketagih pula tu. Anyway guys, aku makan dulu. Bismillah. Satu culture baru guys. Dekat Semenanjung kita tak ada culture meratah meatball ni, tak ada. The only meatball yang kita tahu ialah makan bakso, ada meatball. Satu lagi kita pergi IKEA, makan IKEA punya meatball, itu je. Okay, jadi kalau korang ada kat Labuan ataupun ada plan nak datang Labuan, jangan lupa untuk cari pantulan punya pasal. Cuba diorang punya meatball, cuba diorang punya tahu sumbat. Jadi berbekalkan RM5 daripada poket bini aku dapat makan 10 biji meatball, ataupun lebih dikenali sebagai nama pantulan, diselaputi dengan sos dan juga sambal yang pedas. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ini baru rare guys, meatball buat ratah, buat minum petang. Biasa makan goreng pisang, kita badal ni meatball. Tapi ini tak cukup guys, kena beli lagi. Itu dia. Bismillah. Balik. Cahaya boleh dipantulkan. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat fenomena ini dikenali sebagai pantulan cahaya. Pantulan